Sebelum kita mulakan penukaran fuel filter, memang sudah pasti kita perlukan jetkan kereta pada paras yang sesuai dan diikuti dengan batas sebagai penahan untuk elakkan rollback. Pastikan penghawa dingin ditutupkan terlebih dahulu dan nyalakan enjin. Selepas itu, kita perlu buka fuse box untuk mencabut fuse. Fuse yang dicabut adalah fuse bagi pam petrol untuk membantu dalam mengurangkan tekanan dalam sistem saliran bahan api kereta. Selepas beberapa saat, kereta akan mati dengan sendiri. Apabila enjin telah mati, cabut kunci kereta dan masukkan semula fuse ke dalam kotak fuse. Alat ganti original mungkin mahal sedikit, tapi ia menjamin berapa lama kita boleh guna kereta untuk tempoh masa yang lama. Asalkan kondisi braket lama masih boleh digunakan, boleh je tanggalkan braket yang baru ini. Langkah pertama adalah untuk mencabut fuel line dan keluarkan lebihan petrol yang masih terdapat di dalam fuel filter. Semasa bahan api sedang dikeluarkan, kita boleh buka nut yang mengikat braket fuel filter. Untuk mempercepatkan proses, aku akan buka dan lencongkan arah aliran fuel filter ke bawah. Diingatkan untuk melihat simbol arah aliran pada fuel filter supaya tidak salah pasang nanti. Kalau nak tunggu semua petrol untuk dikosongkan, ianya agak lama. Jadi lebih baik kita cabutkan saja terus fuel filter ni dengan menekan satu klip di penghujung salur minyak. Proses pemasangan semula amatlah mudah kalau dibandingkan dengan membuka tadi. Cuma perlu cucukkan semula hos bahan api, laraskan semula dalam braket dan sambungkan semula hos bahan api. Diikuti dengan ikatan semula nut bracket. Pastikan semua sambungan disambung dengan baik dan kita akan terus ke langkah seterusnya, iaitu untuk mengaktifkan pam minyak sebanyak berkali-kali dengan pusingkan kunci separa jalan. Apabila bunyi tersebut telah didengari, ini bermakna sistem tekanan bahan api telah dikembalikan. Kemudian anda boleh test drive kereta anda.